Ini Sofia. Sofia merupakan seorang murid yang nak sangat jadi pengawas, tapi dengan cara yang tidak jujur. Ini pula Syamel. Syamel merupakan anak kepada Cikgu Natasha. Ini pula Cikgu Natasha. Cikgu Natasha merupakan ibu kepada Syamel dan merupakan guru yang tegas dan berprinsip. Dan ini pula merupakan Hana dan Liana. Dua orang murid ini merupakan wira anti rasuah. Bermulalah kisah mereka. Amel, aku nak tanya sesuatu. Tapi kau jangan bagi tahu sesiapa. Kenapa rahsia sangat cerita lah? Sebenarnya aku nak sangat jadi pengawas tamu. Tapi cikgu-cikgu macam tak yakin lah. Kau kan anak Cikgu Natasha. Mungkin kau boleh tolong? Tolong macam mana? Aku boleh bagi hadiah kat mak kau. Jam tangan baru atau kek ke? Kau cakap je lah kat mak kau supaya pilih aku. Senang je. Kau pun cakap je nak apa. Aku bantu. Sofia, itu rasuah. Tak boleh macam tu. Mana ada rasuah? Tu hadiah sebagai tanda menghargai. Okeylah. Aku cuba. Mak, nak cakap sikit ni. Nak cakap apa? Mak dah pilih ke pengawas tahun depan? Belum, masih dalam pemerhatian. Kenapa? Mak, Syamel rasa Sofia 5 halaman dah tu layaklah jadi pengawas. Kenapa pula? Kan ramai cikgu-cikgu yang tak setuju dia jadi pengawas. Murid ni bagi tahu yang dia ni sebenarnya baik je, Mak. Suka tolong kawan-kawan, tak kedekut ilmu, pembersih, rajin, Mak. Apa pula budak ni? Memujuk macam ada sesuatu je. Aku kena siasat ni. Mana pula Syamel ni? Syamel. Aku dah cakap dekat mak aku. Dia diam. Tapi angguk entahlah. Tapi aku yakin mak aku setuju nak letak kau sebagai pengawas tahun depan. Wah, cantik. Ni hadiah yang betul. Sebagai tanda, terima kasih. Oh, mahal ni. Mesti mak aku suka bila aku tunjuk nanti. Terima kasih. Sama-sama. Syamil, kami terdengar tadi. Sofia, kau tahu apa yang kau buat tadi tu salah besar? Rasuah bukan salah dari segi undang-undang, tapi dari segi agama pun besar-besar tau. Hadiah je pun, bukan aku bagi duit pun. Niat kau nak bagi supaya dapat jawatan, tu tetap salah. Kau cuba gunakan kau sendiri untuk dapat kelebihan. Korang rasa aku boleh kena tindakan kau? Cikgu tahu mungkin akan siasat, tapi lebih baik kau minta maaf dan betul-betul dah sebelum perkara ni jadi lebih serius. Nah, ambil balik hadiah kau ni. Aku tak nak. Terima kasih Hana dan Liana. Kau renakan aku. Nasib baik aku tak terima lagi hadiah ni. Syamil, tadi ibu dengar korang berempat cakap buat di pondok Madani. Apa yang terjadi? Sebenarnya Sofia dengan pesan dia supaya ibu pilih dia jadi pengawas. Dia nak bagi hadiah supaya ibu pilih dia. Itu sangat mengecewakan, Syamil. Ibu harap kau tak bersubahat. Rasuah adalah jenayah. Ibu akan laporkan perkara ini kepada pihak sekolah untuk siasat dan lanjut. Jika Sofia berubah, dia boleh lagi dimaafkan. Sebenarnya Syamil dah hampir lah terima dia. Sofia rasa baik. Hana dan Liana dah sedarkan Syamil. Syamil cepat-cepat tolak hadiah tu. Astagfirullahaladzim. Syamil. Ibu tak ajar kau makan rasuah. Rasuah tu membawa pada. Kalau dari kecil kau dah terbiasa makan rasuah, sampai ke besar kau terbiasa. Maafkan saya, Ibu. Hana, Liana, Syamil, aku minta maaf sangat-sangat. Aku dah cakap dengan cikgu dan aku takkan buat lagi. Aku sedar, aku nak jadi pengawas. Tapi aku je tak boleh tunjuk contoh yang baik. Kami maafkan kau, Sofia. Yang penting kau sedar dan berubah. Ingat, kalau kita mahu berjaya, buatlah dengan cara yang betul. Rasuah hanya merosakkan diri dan orang lain. Rasuah mungkin nampak seperti jalan pintas, tapi ia sebenarnya jalan yang gelap. Jika kita mahu berjaya, ialah dengan cara yang jujur dan bermaruah. Semua katakan tidak kepada rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.